betul, Jack. Nasib baik sampai. Mestilah. Tapi risaulah. Aku tak pandai ngaji. Nanti Ustaz marah. Jangan risau. Ikut je kita orang. Wah. Alif, ba, ta, sa, i, ha, ho. Dal, zal, ro, zal, sin, shin, soy. Dot, do, ro. Ain, rin, fa, go. Kaf, lam, mim, nun. Waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Senang kan? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Dal, zal, ro, zal, sin, shin, soy. Dot, do, ro. Ain, rin, fa, go. Kaf, lam, mim, nun. Waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Terima kasih semua. Sama-sama. Nasib baik disampai-sampai tadi kan? Sedapnya. Jom tengok. Aduh, masak apa ni? Gulai kawar. Banyaknya. Jangan bau lebih-lebih sangat. Batal puasa. Baik tu. Atuk makan dah batal puasa. Tak batal puasanya kalau setakat rasa kat ujung lidah. Iya ke? Nampak macam atuk telan je. Sedap ke? Pandailah kau nak mengusik atuk. Atuk, siapa nak makan semua ni? Kitalah. Kau berdua rasa sedap ke tak? Kalau sedap, boleh buat untuk raya nanti. Atuk nak kumpulkan semua anak menantu, cucu dan saudara mara. Oh, azam hari raya atuk lah ni. Begitulah. Kalau tak sedap? Nasiblah. Awaknya akan nak buat kuih raya. Yelah, akak kan nak buat banyak. Kenalah mula dari sekarang. Betul. Oh. Kita orang pun boleh tolong buat. Tak payah. Nanti korang makan habis. Ipin! Cepat! Kejap, Pak. Ipin! Apa? Nanti kita orang balik sendiri tau. Ipin, tunggu. Cepat, Tengok ni. Aku bawa bunga api. Nanti boleh main. Tak sabarnya. Tapi malam ni kita orang nak balik cepat. Esoklah main. Azam nak tarawih penuh macam mana? Besok-besok je lah. Hangat-hangat tai ayam. Jangan marah tu. lekasnya korang balik. Mestilah. Kan kita orang nak tolong akak buat kuih. Dah terlambat. Wah. Nah, makan yang ni. Macam mana? Sedap? Sedap. Betul.
buat. Apalah lagi? Patutlah tak nak balik dengan Opa. Nak balik dulu rupanya. Azam korang nak sembahyang penuh macam mana? Ragam Raya Bahagian 2. Kita orang pergi dulu, Atuk. Mana sebelah lagi? Upin, tolonglah cari. Tadi ada kat sini. Rainbow? Ipin, selipar kau! Pada pula si ayam ni. Jaga kau. Apa ni? Upin, bagi aku. Apa ni? Apalah. Upin, bagilah. Tak boleh. Dah dapat balik selipar? Belum. Rainbow, turun. Mari makan. Sedap ni. Nah, Ipin, ini bukan selipar kau. Jadi, mana selipar aku? Letih nampak? Pergi berkebun ke? Hairan. Apa kenalah dengan budak-budak ni? Tidur? Kenapa tu? Selalu waktu ni diorang pergi main. Entahlah, Opah. Balik tadi terus tidur. Nampak penat sangat sampai tak larat nak bercakap. Assalamualaikum. Upin! Ipin! Waalaikumsalam. Korang tak siap lagi? Kan nak pergi mengaji. Aku dengan Ipin penat. Korang je lah pergi. Kenapa Tadi kita orang kejar Rainbow satu kampung. Dia sorot selipar aku dalam reban. Nasib baik Atik jumpa. Tak merata lagi. Kalau aku suruh dia kembali baru. Lagi senang. Kalaulah dapat minum.
Ish. Penat, lapar dan dahaga tu kan dugaan bulan puasa. Kita kena kuatkan semangat dan banyak bersabar. Ya, Opa. Upin, Ipin, pergi mandi. Segarlah badan tu nanti. Boleh pergi mengaji. Rugi ilmu kalau tak pergi. Baik, Opa. Fizi, kita pergi dululah. Jom, Insan. Puasa di bulan Ramadan banyak pahala. Kiranya ikhlas dan tawakal. Sekarang masuknya waktu berbuka bagi wilayah Kuala Lumpur. Nanti. Tunggu dulu. Belum berbuka lagi. Tapi dah azan. Betul. Tapi itu waktu berbuka di Kuala Lumpur. Kita lewat sikit. Kenapa pula? Adalah sebabnya. Nanti bila-bila Opah cerita. Dah boleh berbuka. Nanti. Akak, apa lagi? Doa buka puasa dah baca? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Banyak tu. 10, RM50. Wah. Banyak ni duit. Saya sangatlah kat tahun ni. Duit Opa. Nah. Pergi main jauh-jauh. Terima kasih, Kak. Akak kau dah tercapai azam dia. Buat banyak duit lagi. Siap belikan Opah tasbih baru. Azam kau berdua macam mana? Kita itu selamanya. Betul. Kita itu selamanya. Betul. Ragam Raya. Bahagian 3. Azam kau berdua macam mana? Alah, nanti-nantilah, Opa. Banyak masa lagi. Iyalah tu. Kau, Ros, tak nak jual kuih lagi ke? Tak nak. Dah cukup dah duit. Hish, sepatutnya masa laku ni buat lagi banyak-banyak. Betul. Kalau tak habis, kita orang boleh makan. Nanti-nantilah Opah. Kalau rajin Ros buat. Masa tak tunggu kita. Kalau asyik cakap nanti, sampai bila pun tak buat. Kita rugi. Lebih-lebih lagi dalam bulan puasa. Apa yang kita buat dengan penuh ikhlas akan diberkati dengan pahala berganda-ganda. Ingat tu. Baik, Pak. Lepas ni Ros buat. Oh, ya ke? Baiklah. Waalaikumsalam. Cepat makan. Pipit. Cepat, Kak. Kawan-kawan dah sampai. Yelah. Dah siap. Nah. Jangan bagi tumpah. Opa. Nak salam? Selamat Hari Raya, Opa. Selamat Hari Raya, Opa. Ya. Lepas ni, kawan-kawan dari rumah kita pula, ya, Opa? Iyalah. Jalan baik-baik. Baik, Opa. Nanti. Ada apa, Kak? Barulah raya. Assalamualaikum. Atuk. Atuk. Alamak. Budak-budak Assalamualaikum ni dah datang pula. Mesti ramai. Habislah aku. Bukan. Atuk, nak raya boleh? Boleh. 2 orang je. Tak. Selamat
Hari Raya tu. Masuk. Tu, ini upah bagi rendang. Macam inilah bagus. Datang raya bawa buah tangan. Terima kasih daun keladi. Kalau ada, bawalah lagi. Sama tu. Sedap ni. Wah, banyaknya kuih raya. Alah, 3 mangkuk je. Aku makan seorang habis. Azam kau kan nak kuruskan badan. Mana boleh makan? Yalah, Isan. Itu azam puasa. Puasa kan dah habis. Sedapnya. Patutlah tak kurus-kurus. Maknanya, azam kau tak jadilah. Tengok aku. Azam puasa penuh tercapai. Hebat kan? Macam aku lagi senang. Tak ada azam puasa. Saya pun. Jadi, kamu nggak puasa. Makanya kamu nggak ada azam puasa. Ya ke? Betul. Makin baik sudah sampai. Atuk, mana gulai kau ah? Kita orang dah lapar ni. Yalah, Atuk. Azam atuk nak kumpulkan saudara mara tak kesampaian. Sedih atuk. Jadi atuk tak buatlah. Kenapa sedih? Tak payah kasihanlah. Kita orang pun saudara mara juga. Sekarang datang mau raya sama-sama. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Jemput. Masuk. Terima kasih dah datang. Raya sama-sama. Tepi. Kasih ya, Tok. Wah. Kejap. Selamat Hari Raya. Sinar surya yang cerah, syawal pun menjelma. Sungguh kami sidai pakai kurung cantik dan bergaya. Senyum manis pilihan sungguh berseri-seri. Hisap lagu raya didendang, sanak saudara pun tiba. Maafkan ampuni kita, salam-salaman dan tujuh syukuran. Panjatkan doa agar semua damai dari bangunan. Moga-moga sentiasa tiada bahagia sampai keluarga. Hari raya ini bulan hawa gembira, mencabut selera dengan tidak memang anak. Hari raya ini semuanya bersama, Aidilfitri menantu dan sanak dan saudara. Aidilfitri disambut dengan gembira. Selamat Hari Raya dari kami semua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Kamu nak masak ni. Kacau saja, Ma. Mari. Saya suka. Kamu lapar ya? Nah, makan? Sila. Kalaulah boleh makan betul-betul. Macam itulah aku suka. Apa ibu? Hai. Korang buat apa ni? Haya. Kenapa lambat datang? Kita orang pergi surau tadi. Tolong kemas sikit-sikit. Esok kan dah nak puasa? Yes, nak puasa. Oh, sudah mau puasa ke? Saya sedih. Sudah tak boleh makan. Macam mana Kenapa pula? Kau bukan puasa. Makan je lah. Betul tu. Tapi saya tak dapat makan sama kawan-kawan. Makan sama saya. Saya pun tak puasa. Oh, betul juga.
Kita orang ada bawa ni. Taruh sini. Sedapnya. Iya. Ambillah. Banyak ni. Nah. Apa tu? Ais kepal. Kuih dapat kat surau tadi. Jom makan. Besok dah tak boleh makan siang-siang. Yeay! Makan! Kau ni Fizi. Bacalah doa makan dulu. Lupa. Kau bacalah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahi wa ala barakatillah. Amin. Makan! Isan, tahun-tahun lepas kau ada azam puasa. Tahun ni ada ke? Ada? Aku nak kurus. Tiap-tiap tahun sama je azam kau. Tapi tak kurus-kurus juga. Ish, kau ni. Aduh. Sibuk je. Payung. Sakit lah. Kawan-kawan, malam ni dah mula terawih. Semua pergi ke? Mestilah. Terawih kat surau baru. Tak sabarnya. Mesti penuh punya. Maklumlah, surau tu baru dibuka pada orang ramai. Betul. Jadi kita kena pergi awal. Nanti tak ada tempat. Betul tak? Betul? Alah, macamlah kau pergi. Murid ada ke? Asyik makan aja. Bila nak kurusnya? Puasa besok kan? Jadi besok je lah aku kurus. Sekarang makan dulu. Dekat surau pun ada makan-makan ke? Iya, Jarjit. 1 bulan puasa, 1 bulan itu banyak makanan. Makan bila buka puasa? Lepas solat tarawih, makan lagi. Semua sumbangan dari orang ramai. Wah, hari-hari makan percuma. Ya, sebab tu aku suka bulan puasa. Aku makan kat surau je. Suka juga. Kau tu dah sedia ke nak puasa? Mestilah dah. Cuba baca niat puasa. Niat. Ish. Lupalah tu. Bacalah. Aku ikut. Kawan-kawan, jom baca sama-sama. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Dah ingat dah? Niat untuk sebulan. Macam mana? Macam ni. Nawaitu sawma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Wah, Upin sama Ipin hebat. Ingat semuanya. Upah dan Karus yang selalu ingatkan. Kawan. Apa itu? Niat? Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Ada, ramai. Semua pun dah balik. Sebab nak pergi awal ke surau. Nak cek tempat. Takut nanti ramai orang. Surau baru kan besar dan luas. Muat untuk semua orang. Alasan je tu apa? Mereka sebenarnya nak pergi main dulu. Mana ada? Hai, dah tu. Ada niat nak pergi surau tu pun dah bagus. Pergilah. Apa? Niat tu apa? Niat tu macam satu janji yang kita buat untuk menjalankan sesuatu ibadah. Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa, sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Oh.
Kalau tak baca atau lupa baca niat, macam mana? Kena bacalah. Baru ibadah kita diterima. Patutlah bila solat, kita kena baca niat solat. Bila puasa, kita kena baca niat puasa. Ya, semuanya bermula dengan niat. Dah pergi siap? Kata nak ke surah awal. Baik, Pak. Agak. Murau je. Upin, tunggulah aku. Cepat, Upin. Dah nak maghrib ni. Cepatlah ni. Dah malam. Lagi nampak cantik. Tapi tak ramai orang pun. Apa berita segat kat sini? Jom ambil wuduk. Dah ramai orang rupanya. Bersesatlah kita. Sini. Hai Fizi. Fizi, kenapa kau? Aku risau ni. Aku terlupa niat solat tarawih. Jangan risaulah. Senang je. Ikut kita orang baca. Usolli sunat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Dah ingat. Terima kasih Upin. Allah. Sejuknya. Boleh tertidur aku. Yang korang cari tempat dekat penyamak udara buat apa? Sejuk lah. Tapi selesa kan? Bila selesa, boleh terawih sampai 20 rakaat. Dapat banyak pahala. Betul? Kita di dunia ni umpama orang musafir yang sedang berjalan di tengah padang pasir menuju ke destinasi yang satu. Musafir tu apa? Musafir tu orang yang berjalan jauh. Orang yang sedang merantau. Sedang kita berjalan, kita terjumpa satu kebun yang sangat subur. Penuh dengan air, buah-buahan dan macam-macam lagi. Wah, mesti kita nak berhenti kat kebun ni. Mestilah. Tapi kebun tu ada tuan dia. Tuan dia baik. Dia bagi kita ambil apa-apa saja buat bekalan perjalanan kita. Banyak pahala dia dapat. Macam itulah bulan Ramadan. Pemilik Ramadan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalu-alukan hamba-hambanya untuk merebut kelebihan pahala di bulan yang mulia ni. Jadi korang semua jangan asyik nak makan tidur je. Lebihkan ibadah. Ingat tu. Nak pergi main. Tak boleh ke duduk rumah. Panas terik kat luar tu. Nanti balik, penat melepek. Tak tahan nak puasa. Itu dulu. Sekarang kita orang dah kuat. Yelah tu. Wah, penuh lengan. Nak main lempar getah lah ni. Betul-betul. Mimi, Cepat!
Dua, tiga anak raksasa. Kenapa tak puasa? Habislah. Nanti lu punya Tuhan lah. Marah. Aku demam lah. Ni baru nak baik. Kau pula Fizi, kenapa tak puasa? Tadi aku puasa. Lepas tu rasa macam tak sihat. Aku pun buka puasa. Macam tu pun boleh? Boleh, kalau betul sakit. Jangan nak menipu, pura-pura sakit. Tuhan tahu. Seeloknya kita cuba puasa juga. Sayang kalau tinggal puasa. Faham? Faham apa? Kau rasa Fizi pura-pura sakit ke tadi? Hanya Tuhan yang tahu. Betul. Atuk! Iya. Atuk buat apa ni? Alah, Atuk nak asah pisau-pisau ni. Semuanya dah tumpul. Asal untuk apa? Hai, ni kan dah nak raya. Tak ingat ke? Tiap-tiap tahun Atuk buat. Tahu. Atuk nak potong batang bulu untuk berlemak raya kan? Betul. Tapi tahun ni tak perlu cari buluh. Sebab Atuk tak buat lemang. Alah, dah tak ada lemang. Tak apa. Kita buat benda lain. Benda apa pula? Buat rendang? Baru tahu. Takkan tu je tu. Ada lagi. Cuy, jadi nanti kita orang bawa bekal. Bekal? Akak, besok bungkuskan 3 nasi lemak dengan air sirap sekali. Untuk apa? Nak makan lah. Nak bekal lah. Tak ingat ke puasa? Alah. Hai, apa yang kecoh-kecoh sangat ni? Besok, Atuk minta kita orang tolong dia. Boleh kan apa? Boleh. Memang tiap-tiap kali nak raya, kau orang yang tolong Atuk cari bulu. Tapi apa? Cari bulu yang sedang-sedang untuk kita. Bila bakal lemah nanti, cepat je masak dan sama rata. Tapi kita orang bukan nak cari bulu. Datuk nak cari apa? Upin dan Ipin selamanya. Itu betul-betul. Sinar Syawal, bahagian 1. Ihsan, puasa! Terlupa. Sedap sangat tengok Cacik minum. Terlupa tak apa. Tapi jangan selalu-selalu lupa. Ini semua salah Cacik. Jangan nak salahkan orang. Ya, jangan cepat tergoda. Istighfar banyak-banyak. Minta maaf Cacik. It's okay. Macam tu lah. Cacik. Mari kita berlatih. Beratur, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan nasyid Iman akan mempersembahkan lagu bertajuk Bulan Islam Penuh Makna. Kalender Islam bermula dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Muharram Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir Jamadil Awal, Jamadil Akhir Rajab Sya'ban, Ramadan Syawal Zulqa'dah Zulhijjah. Awal Muharram hijrah pun bermula. Safar amalkan sifat yang mulia,
malu tenang trofi tu. Janganlah cemburu, Kak. Seronok tahu bila menang. Lebih bermakna bila tahu kisah-kisah yang berlaku dalam bulan Islam tu. Terima kasih, Opah. Lain kali cerita lagi ya. Sama-sama. Akak nak pergi bazar Ramadan. Siapa nak ikut? Sedap ayam ni. Oh, tak sengaja. Jangan marah. Ya apalah kau ni? Makan tu sopanlah sikit. Alah, kena sikit je. Lap je lah. Korang tahu apa nama kuih ni? Tahu? Kuih cara. Jadi, makan kuih ni ada caranya. Macam ni. Kunyah jangan buka mulut. Jangan bercakap pun. Kalau kuihnya kecil, makan macam ni. Habis. Akak, Ipin tak rasa lagi. Tak apa. Esok boleh beli lagi. Dah, makan cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pedengkur pula. Fizi, wujudlah dia. Aku pula. Kau lah. Kau kan sebelah mana? Betul. Mana boleh? Patahlah sembahyang aku. Gerak sikit je. Tak apa. Fizi, lipas. Mana? Bau kau. Mana semua orang? Dah habis makan? Alah, korang ni. Tak payahlah gelak aku lagi. Apalah kau ni? Ayah aku dah tertidur. Aku penat sangat. Hai semua. Main. Semalam kita orang tunggu kau nak main. Kenapa tak datang? Aku pergi kampus sebelah. Ada meriam buluh. Babum. Dia meletup kuat. Bum. Seronok dengar. Kau pemain sama? Aku tengok je. Takut nak main. Bahaya. Jangan main meriam buluh. Bahaya. Obat kata 9 hari bulan hilang jari. Hup. Selamat jari aku. Tapi orang lain tu main, elok je. Hai, yang main tu semua orang-orang tua. Diorang pandai jaga diri. Jadi, kita budak-budak nak main apa? Yelah, tak seronok orang macam ni. Teman-teman, kita bisa main kembang api. Apa benda? Yuk, malam ni kita main sama-sama. Saya suka. Bunga api boleh main. Yuk.
Sedapnya bau. Cepat ipin. Ayolah. Akak, nak tolong buat? Ipin pun nak. Kata nak main bunga api. Tak jadi. Dah tu, pergi tukar baju dulu. Nak buat? Ish, api ni. Duduk jauh-jauh. Korang tolong masukkan kuih dalam balang je. Jangan makan pula. Akak buat kuih apa ni? Kuih ros. Kuih ros? Kenapa nama dia kuih ros? Ada cerita ke? Ada? Alkisah. Dulu ada seorang gadis jelita bernama Ros yang suka sangat dengan bunga ros. Hari-hari dia petik, usap dan bau bunga ros yang harum. Tapi dia tak dapat nak merasainya. Dia tersangatlah sedih. Akak jangan nak reka cerita. Ingat kita orang ni budak-budak ke? Ini bukan cerita rekaan. Ni cerita betul-betul-betul. Entah. Dengar ni. Gadis ni sangat pandai buat kuih. Jadi, dia pun ciptalah kuih ros yang bukan saja sedap, tapi juga cantik. Ish, kau ni Ros. Suka sangat menakap budak. Mana ada, Opa? Namanya kuih ros sebab bentuknya macam bunga ros. Tu aja. Alah. Akak ni buat cerita je. Apalah akak ni? Dulu-dulu, nama kuih raya senang-senang je. Macam kuih sarang semut. Kenapa? Kerana rupanya macam sarang semut. Kenapa kuih kapit dipanggil begitu? Kerana buat dia kena kepit. Lagi kak? Kuih gunting pula. Bila buat kuih tu, digunting-gunting. Janganlah. Pandai. Nama kuih ni batang buruk. Kenapa Ipin, kau suka makan kuih ni. Takkan kau tak tahu kenapa? Memang tak tahu. Aku suka makan je. Ish, Dah malam. Pergi tidur. Opah pun tak tahu Opah tahu. Lain kali Opah cerita. Baik, Opah. Kita menung nampak? Apa yang Opah menungkan? Opah tengok suasana sunyi, gelap. Tak ada suasana raya. Tak meriah. Padahal dah nak raya. Kenapa engkau tak pasang lampu pelita lagi? Tak ingatlah Opah. Lagipun tak payah kot. Kita pasang lampu kelip-kelip dekat rumah. Cukuplah. Sebenarnya malas kan? Mana adik-adik engkau?
Dah lambat ni. Upin, Ipin, cepat! Huh? Tak ada juga. Huh? Mana kau letak? Entah, tak ingat. Upin! Alamak. Jom. Akak dah marah tu. Cepat. Tunggu. Lepas ni kita main bunga api ya. Aku tumpah yang punya. Dia ada bawa banyak. Ya ke? Sibuk je. Mana kau tahu? Aku tahulah. Tu dalam beg plastik. Eloklah tu. Aku memang tak pernah beli pun. Aku jual je. Aku tumpang sama. Aku dengan Ipin pun. Kita orang ada beli tadi. Tapi hilang pula. Tak tahu mana kita orang letak. Aku rasa mesti Kak Ros yang suruh. Alah, habislah bunga api aku. Pergi minta dekat Susanti lah. Dia kan ajak main sama. Mana dia? Tak ada pun. Entah. Atuk. Dah habis makan? Dah. Alhamdulillah. Kemas cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tu? Kejap. Atuk, tadi kan masa nak datang sini, lampu jalan terpadam. Nah. Apa ni? Ros? Mesti kawan-kawan kita tak pergi surau. Jalan gelap. Diorang mesti datang punya. Kan dah janji nak main bunga api. Nak main apa? Tak ada apa-apa. Jangan jadikan gelap alasan. Dulu-dulu jalan kampung pun tak ada lampu. Tapi disebabkan banyak rumah pasang lampu pelita, jalan pun terang dan satu kampung bercahaya. Orang pun senang nak ke surau. Budak-budak akan main bunga api beramai-ramai. Orang tua akan mengawasi mereka sambil berkenalan dengan jiran-jiran. Wah, meriahnya. Mesti seronok kan hari raya waktu tu? Iya, seronok sangat. Tapi sekarang tengoklah. Satu lampu pelita pun tak pasang. Suram je. Opah sedih. Macam mana ni, Atuk? Betul apa yang opah kau cakap. Tak apa. Nanti kita mulakan misi. Pasang cerita. Allahu Akbar, Allah. Opah, keluarlah. Tengoklah ni. Ini barulah raya. Ipin, jom main bunga api. Nanti dulu. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Jom.
Macam mana cepat siap? Saya rasa sangat susah. Ya, saya pun rasa susah. Saya tak faham ini semua. Macam mana ni? Ini salah. Ini salah. Ini pun salah. Satu ni je betul. Nasib baik ada satu betul. Aku main lekat je. Salah tak apa. Buat semula. Upin, bagi cikgu kertas kamu. Bagus. Semuanya betul. Murid-murid, tengok. Ini yang betul. Ada palang pintu, selak, tangga batu, beranda, bumbung, tingkap panjang dan tiang rumah. Wah, pintar Upin. Iyalah, mudah buat kamu. Mestinya mudah. Sebab rumah ni sama macam rumah opa kita orang. Yalah, sama. Maknanya, rumah opah Upin dan Ipin adalah rumah tradisional. Sama dengan rumah tradisional yang kita belajar pada hari ini. Bukan senang nak jumpa rumah tradisional sekarang ni. Kat kampung ni, banyak rumah batu je. Dah tak ada rumah kayu macam tu. Ada. Rumahku. Rumah kau tu, rumah kampung dibuat daripada kayu. Betul-betul. Bukan rumah tradisional. Cikgu, rumah saya rumah batu. Pintu pun guna kunci automatik. Palang pintu, selak pintu ni memang tak tahu. Kalau begitu, rumah Ehsan adalah rumah moden. Rumah yang kebanyakan orang duduk sekarang ni. Mana lagi bagus, cikgu? Rumah moden atau rumah tradisional? Dua-dua pun bagus. Yang penting, kita ada rumah untuk berteduh. Baiklah murid-murid, untuk kelas seni esok, cikgu nak kamu bawa binaan model rumah dari apa-apa bahan yang sesuai. Binaan paling kreatif akan dapat hadiah. Seronoknya. Tapi banyak susah mau buat cikgu. Belum buat lagi dah cakap susah. Apalah kau janji? Cubalah dulu. Betul-betul? Betul? Huish, banyaknya korang beli aiskrim. Boleh ke habis makan tu? Boleh je. Lepas tu, batang aiskrim ni nak guna untuk buat model rumah. 2-3 susu lemak berkrim. Boleh bina rumah sambil makan aiskrim. Marvelous! Yelah, bagus tu. Tepi-tepi. Ihsan, bagilah kita orang sikit. Mana boleh? Ini pun tak cukup. Mintalah Kak Mail dan Jajib. Jom balik. Aduh, tuju. Mana cukup nak main? Main je tahu. Kali ni bukan main je, tapi untuk siapkan kerja sekolah. Betul. Ya, kena buat apa? Nak ke tolong? Bolehlah. Tak payah, kita orang boleh buat sendiri. Wah, orang nak tolong. Belagak pula. Cepatlah.
Kita orang dah tak ada batang aiskrim. Dah kalah main dengan kawan-kawan tadi. Macam mana nak siapkan kerja sekolah? Tolonglah, Kak. Ish, tapi tadi orang nak tolong, tak nak. Itu tadi. Ini sekarang. Betul. Kalau akak tolong, kita orang akan... Bersihkan halaman ni. Boleh? Bagus. Sapu laman ni sampai bersih. Sambil tu cerita, apa kerja sekolah korang tu yang nak ditolong sangat? Tu je. Yulah, batang aiskrim yang paling sesuai nak buat binaan rumah kita orang tu. Dah tak ada. Jadi macam mana? Esok cikgu nak tengok. Tolonglah, Kak. Kita orang dah tak tahu nak buat macam mana. Gunalah benda lain. Kena kreatiflah sikit. Guna apa? Jom. Guna ni boleh ke? Pendek dan kecil je? Boleh. Kayu juga. Lagi nampak kreatif. Betul juga. Lain daripada kawan-kawan. Aku buat sekejap je. Hai. Tuan tinggal Rama-Rama. Kasih tengoklah. Tak boleh. Kenapa mau rahsia? Cepat buka. Saya mau tengok. Wih, cikgu datang. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Murid-murid, letak model rumah masing-masing atas meja. Sekarang. Okey. Baik, cikgu. Bagus. Wah, Ehsan. Tingginya rumah ni. Bertingkat-tingkat. Ya, cikgu. Inilah kondominium saya. Kita orang selalu bercuti kat sini. Oh, kiranya rumah beranginan lah. Kadang-kadang saya ikut juga. Memang berangin, cikgu. Sebab tinggi. Bukan, Fizi. Rumah beranginan tu maknanya rumah percutian. Siapa tahu, di bangunan atau rumah yang bertingkat-tingkat macam ni, ada benda yang bawa kita turun naik. Apa namanya? Pandai. Ipin, bukalah kotak tu. Keluarkan model rumah kamu. Cikgu dengan kawan-kawan semua nak tengok. Bukalah. Sebiji rumah opa. Siap warna hijau lagi. Kak Ros tolong warnakan. Wah, sangat cantik. Saya suka. Tapi, ini guna pencongkil gigi. Yang barulah. Kenapa pilih untuk buat rumah opa? Sebab di rumah inilah kita orang membesar. Kita orang sayang rumah ni. Rumah penuh kebahagiaan. Betul? Bagus. Rumah kita, syurga kita. Ipin pula rumah apa? Dadah! Cantik kan? Macam sama saja. Kenapa kau punya rumah kecil? Sebab senang buat dan senang bawa. Ringan dan comel. Baiklah, cikgu dah tengok. Murid-murid semua sangat kreatif. Jadi, siapa yang menang, cikgu? Saya ke?
Model rumah yang paling cantik dan kreatif adalah rumah hijau Opa. Milik Upin. Inilah contoh rumah tradisional yang murid-murid belajar semalam. Cikgu, Ipin punya kan sama? Sama, tapi tak serupa. Tengok Upin punya, besar dan ada tangga. Ipin punya kecil dan tak ada tangga. Alamak, lupalah. Cis. Tapi Ipin, kita kan sama-sama tinggal di rumah hijau Opa. Aku menang, kira kau pun menang. Betul-betul? Dan Isan, cepatlah. Sabar. Isan, kenapa kau ambil gambar dengan model rumah aku? Aku nak buat naikkan media sosial. Mesti viral. Kenapa kak? Apa? Tengok tu. Ramainya. Dari saya. Siapa je orang tu? Akak, pergilah tanya. Tak naklah. Malu. Akak, malu. Orang garam macam akak, mana tahu malu. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ni dari Berita Hari-Hari. Kami nak buat liputan tentang rumah hijau Opa. Yang hangat diperkatakan sekarang ni. Hah? Iya ke? Tak tahu pun. Ya, banyak perbincangan mengenai keunikan rumah ni di media sosial. Dah viral. Ini model rumah Opa yang kita buat hari tu kak. Isan yang muat naik ke media sosial. Nak buat liputan tu hari ni ke? Ya, kalau boleh. Beritanya akan disiarkan di TV. Di Berita Perdana. Malam ni. Nanti kita keluar TV lah. Bolehlah. Kita orang dah sedia. Sebenarnya kami nak buat liputan dengan tuan rumah hijau ni. Opa? Boleh. Hari ini, kami datang sendiri menyaksikan rumah hijau Opa yang menjadi perbualan hangat warganet. Inilah pemilik rumah hijau Opa yang mesra dipanggil Opa. Sudah semestinya. Boleh ceritakan apa istimewanya rumah hijau Opa ni dan mengapa ia diwarnakan hijau? Bibik, api. Boleh. Istimewanya, rumah Opa adalah sebuah rumah tradisional yang satu-satunya di Kampung Durian Runtuh. Dulu, rumah kat kampung ni semuanya sama warna. Coklat, warna kayu. Susah untuk orang luar bezakan rumah siapa, di mana. Jadi, Opa warnakan rumah Opa hijau. Bila orang tanya, mana rumah Opa? Jawab mereka, ya rumah hijau tu. Senang kan? Oh, bijak. Terima kasih, Opa. Sekian dari saya melaporkan. Wah, berani Opa bercakap depan kamera. Pandai pula bercerita. Sekali-sekala.